Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi hadir dalam sesi temu ramah ini. Terlebih dahulu, bolehkah saudari memperkenalkan diri dan mula menceritakan bagaimana saudari mula berminat untuk menjadi seorang guru? Selamat pagi dan terima kasih atas peluang ini. Nama saya Ang Niwen, saya berumur 24 tahun dan berasal dari Jenjarum, Selangor. Saya merupakan graduan ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu dari Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Sejujurnya, minat untuk menjadi guru lahir sejak di bangku sekolah lagi. Guru bahasa Melayu saya sering memberi inspirasi melalui cara penyampaian beliau yang penuh semangat. Oleh sebab itu, saya mula menanam cita-cita untuk menjadi seorang pendidik. Sepanjang pengajian, saya aktif dalam kokurikulum dan telah menjalani praktikum di 2 buah sekolah rendah. Minat saya terhadap pendidikan dan bahasa Melayu mendorong saya untuk memohon jawatan ini. Pada hemat saya, menjadi guru bukan sekadar kerjaya, tetapi amanah untuk membentuk masa depan murid-murid. Baiklah, soalan seterusnya, bolehkah saudari kongsikan kekuatan dan kelemahan saudari? Kekuatan utama saya ialah kebolehan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Saya cepat memahami suasana kerja dan mampu bertindak secara fleksibel mengikut keperluan. Selain itu, saya seorang yang gemar bekerja dalam pasukan. Saya juga seorang yang penyabar, terutamanya apabila berdepan dengan cabaran atau tekanan. Namun, saya akui bahawa saya mempunyai kelemahan. Saya kadang-kala terlalu fokus pada sesuatu tugasan sehingga mengambil masa yang panjang untuk menyelesaikannya. Ini kerana saya ingin memastikan hasil kerja saya berkualiti dan terperinci. Walaupun begitu, saya sedang berusaha untuk mengurus masa dengan lebih baik. Contohnya dengan menetapkan had masa untuk setiap tugasan dan menyusun keutamaan kerja. Soalan seterusnya, dalam pengalaman saudari, apakah cabaran terbesar dalam mengajar bahasa Melayu kepada murid sekolah rendah? Cabaran utama ialah tahap penguasaan murid yang berbeza. Sebahagian murid cepat memahami, namun ada juga yang memerlukan lebih masa, terutamanya dalam kemahiran membaca dan menulis. Selain itu, pengaruh bahasa lain seperti bahasa Inggeris melalui media sosial turut menjejas minat murid terhadap bahasa Melayu. Namun begitu, saya melihat cabaran ini sebagai peluang untuk saya menjadi lebih kreatif. Sebagai contoh, saya menggunakan teknologi interaktif, permainan bahasa dan aktiviti yang dekat dengan kehidupan murid. Misalnya, ketika mengajar simpulan bahasa, saya minta murid untuk membuat drama pendek berdasarkan simpulan tersebut. Kesannya, mereka lebih bersemangat dan mudah memahami isi pelajaran. Baik. Bagaimanakah saudari melihat peranan guru bahasa Melayu dalam membentuk sosial murid? Pada pendapat saya, guru bahasa Melayu bukan sekadar mengajar bahasa, tetapi turut membentuk cara murid berfikir, berkomunikasi dan menghargai budaya. Melalui teks sastra, cerita rakyat atau puisi, guru dapat menyemai nilai-nilai murni seperti hormat, kerjasama dan cinta akan negara. Saya percaya penguasaan bahasa yang baik akan melahirkan murid yang yakin serta mampu mengekspresikan diri dengan sopan. Justru, guru bahasa Melayu berperanan menyampaikan ilmu di samping membentuk akhlak dan budi pekerti generasi muda. Selain itu, apakah harapan saudari terhadap generasi muda melalui pembelajaran bahasa Melayu? Saya berharap generasi muda bukan sahaja fasih menggunakan bahasa Melayu, tetapi juga bangga menjadikan sebagai bahasa kebangsaan. Harapan saya ialah mereka menguasai kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bertutur dengan baik supaya mampu berkomunikasi secara berkesan. Selain itu, saya mahu murid menghargai bahasa Melayu sebagai lambang perpaduan dan identiti bangsa. Dengan cara ini, bahasa kita bukan sahaja dapat dipertahankan, malah dapat menjadi medium penyatuan masyarakat berbilang kaum di Malaysia.
Baik, di manakah saudari melihat diri anda dalam 5 tahun akan datang? Dalam tempoh 5 tahun akan datang, saya ingin menjadi seorang guru yang berpengalaman, mampu menghasilkan kaedah dan modul pengajaran sendiri, serta menyumbang kepada peningkatan pencapaian akademik dan sasial murid. Saya juga berhasrat melanjutkan pengajaran ke peringkat lebih tinggi untuk memperkukuh ilmu dan memberi impak positif kepada pelajar, sekolah dan masyarakat. Saya percaya kerjaya sebagai guru adalah satu amanah dan saya bersedia memikul tanggungjawab ini dengan penuh dedikasi. Baik, terima kasih Saudara Andi Wen atas kesudian anda. Jawapan saudari sangat meyakinkan dan amat menginspirasikan kami berdua. Terima kasih atas peluang ini. Sekali lagi, saya amat menghargainya. Selamat pagi saya ucapkan dan terima kasih kerana sudi hadir ke sesi temu ramah pada hari ini. Terlebih dahulu, bolehkah saudari memperkenalkan diri? Boleh. Selamat pagi dan terima kasih atas peluang ini. Nama saya Dr. Bok Shue Lim. Saya berumur 28 tahun dan berasal dari Kedah. Saya merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan dari Universiti Malaya. Sepanjang 5 tahun pengajian ini, saya telah menjalani latihan klinikal di Hospital Kuala Lumpur serta Hospital Melaka. Saya juga terlibat dalam pelbagai program kesihatan komuniti. Menarik! Boleh saudari kongsikan apakah motivasi utama saudari untuk menjadi seorang doktor? Motivasi saya untuk menjadi seorang doktor datang daripada pengalaman peribadi saya semasa menjaga ibu saya yang menghidap penyakit kronik, iaitu kanser. Saya telah melihat bagaimana doktor-doktor merawat ibu saya dengan penuh empati dan profesionalisme. Hal ini telah membuatkan saya untuk ingin menjadi sebahagian daripada profesion ini yang amat mulia. Saya percaya bahawa menjadi seorang doktor bukan sahaja merawat penyakit, tetapi juga memberi harapan dan sokongan kepada pesakit dan keluarga mereka. Maklumat yang sangat menarik. Seterusnya, sepanjang latihan klinikal saudari, apakah cabaran yang terbesar yang saudari pernah hadapi dan bagaimana saudari menanganinya agar Menyelesaikan perkara tersebut. ya. Cabaran terbesar saya yang pernah saya hadapi ialah ketika saya bertugas di ward kecemasan, di mana saya perlu membuat keputusan yang pantas dalam situasi yang kritikal. Saya telah belajar untuk bertenang, berkomunikasi dengan jelas bersama pasukan saya. Selain itu, saya sentiasa merujuk kepada protokol rawatan. Saya juga sentiasa terbuka untuk menerima maklum balas daripada doktor senior saya agar saya dapat memperbaiki kemahiran klinikal saya. Baiklah, bagaimana saudari menangani tekanan kerja, terutamanya dalam persekitaran hospital yang sibuk? Saya akan menangani tekanan ini dengan mengamalkan pengurusan masa yang baik dan sentiasa menyusun keutamaan tugasan. Selain itu, saya percaya kepada kepentingan sokongan emosi dan mental. Contohnya, saya akan meluangkan masa untuk berehat, bersenam dan berbincang dengan rakan sekerja apabila berdepan dengan tekanan ini. Saya juga mengikuti bengkel pengurusan stres yang dianjurkan oleh hospital saya. Okey. Soalan seterusnya, sebagai doktor, saudari akan berinteraksi dengan pelbagai jenis pesakit. Soalannya, bagaimanakah saudari memastikan komunikasi yang berkesan dan beretika antara doktor dan pesakit?
Saya akan memastikan komunikasi yang berkesan dan beretika dengan sentiasa mengamalkan komunikasi yang jelas, sopan dan penuh empati. Saya akan memastikan pesakit memahami diagnosis dan rawatan yang dijadangkan, serta memberikan ruang untuk mereka bertanya soalan. Di samping itu, saya juga menghormati latar belakang budaya dan kepercayaan pesakit dalam setiap perbincangan perubatan. Bagus. Dalam era digital, bagaimana saudari melihat peranan teknologi dalam bidang perubatan? Dalam era digital ini, teknologi memainkan peranan yang semakin penting dalam bidang perubatan, terutamanya dalam meningkatkan ketepatan diagnosis, mempercepatkan proses rawatan dan memudahkan komunikasi antara pesakit dan doktor. Sebagai contoh, penggunaan sistem rekod perubatan elektronik telah membolehkan maklumat pesakit disimpan dan diakses dengan lebih efisien, sekaligus mengurangkan risiko kesilapan dan mempercepatkan proses membuat keputusan klinikal. Dan sebagai contoh lain, semasa pandemik COVID-19, saya sendiri telah berpeluang untuk menggunakan aplikasi teleperubatan untuk berinteraksi dengan pesakit secara maya. Ini bukan sahaja membantu mengurangkan risiko jangkitan, tetapi juga memastikan kesinambungan rawatan bagi pesakit yang memerlukan pemantauan berterusan. Akhir sekali, apakah harapan saudari terhadap kerjaya sebagai seorang doktor? Harapan saya terhadap kerjaya seorang doktor adalah untuk menjadi seorang doktor yang bukan sahaja cekap dari segi klinikal, tetapi juga keperimanusiaan. Saya ingin terus belajar, berkembang dan memberi impak yang positif kepada sistem kesihatan negara kita. Saya percaya bahawa setiap pesakit berhak mendapatkan rawatan yang berkualiti dan penuh hormat. Terima kasih Dr. Bob. Jawapan saudari sangat meyakinkan. Terima kasih atas peluang ini. Selamat pagi, saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir ke sesi temu ramah ini yang bertempat di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Sebelum kita mulakan sesi soal jawab, bolehkah saudari memperkenalkan diri terlebih dahulu secara lebih mendalam? Selamat pagi dan terima kasih atas peluang yang diberikan. Nama saya Wan Nur Alifah Hamizah binti Wan Mukhtar dan Puan berdua boleh panggil saya Alifah. Saya berumur 25 tahun dan berasal dari Kuala Nerus, Terengganu. Saya merupakan graduan ijazah sarjana muda sains sosial dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan fokus kepada isu-isu masyarakat dan pembangunan komuniti. Sejak kecil, saya amat tertarik dengan kerjaya kepolisan kerana saya melihatnya sebagai satu bentuk khidmat yang mulia. Pakcik saudara saya telah lama berkhidmat sebagai pegawai polis dan dia menjadikan satu inspirasi kepada saya. Saya amat kagum dengan dedikasi beliau dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. Minat saya semakin mendalam apabila saya mula menyedari betapa pentingnya peranan polis dalam masyarakat yang aman dan berdaya tahan. Baik, saudari Alifah. Boleh saudari kongsikan apakah motivasi utama saudari untuk menyertai pasukan polis Diraja Malaysia dan adakah saudari telah membuat kajian tentang cabaran-cabaran yang bakal dihadapi? Baiklah. Seterusnya, motivasi saya ialah keinginan untuk menyumbang secara langsung kepada keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Saya percaya bahawa menjadi pegawai polis bukan sekadar menjalankan tugas rutin, tetapi juga ia menjadi simbol kepercayaan dan harapan masyarakat. Saya sedar bahawa kerjaya ini bukan mudah. Ia menuntut ketahanan fizikal dan mental,
kecekapan membuat keputusan dalam tekanan serta keupayaan untuk berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat. Saya telah membaca dan mengikuti perkembangan semasa tentang isu-isu keselamatan, jenayah cyber, penyalahgunaan dadah dan cabaran integriti dalam pasukan. Saya bersedia untuk menghadapi cabaran ini dengan semangat dan juga disiplin yang tinggi. Sepanjang pengajian saudari, adakah saudari pernah terlibat dalam aktiviti yang berkaitan dengan keselamatan, kepimpinan atau kerja berpasukan? Ya, saya aktif dalam pelbagai aktiviti semasa di universiti. Saya pernah memegang jawatan sebagai Ketua Jawatan Kuasa Keselamatan Kolej, di mana saya bertanggungjawab merancang rondaan malam, mengurus laporan insiden dan bekerjasama dengan pihak keselamatan kampus. Selain itu, saya juga menjadi fasilitator dalam program Mahasiswa Prihatin yang melibatkan ceramah keselamatan, bengkel anti-buli dan simulasi kecemasan. Pengalaman ini mengajar saya tentang pentingnya komunikasi, kepimpinan beretika dan kepekaan terhadap isu-isu sosial. Baiklah, bagaimana saudari menangani tekanan terutamanya dalam situasi kecemasan atau berisiko tinggi? Saya percaya bahawa ketenangan adalah kunci dalam menghadapi tekanan. Dalam situasi kecemasan, saya akan mengambil masa beberapa saat untuk menilai keadaan secara objektif, mengenal pasti risiko utama dan bertindak berdasarkan maklumat yang tersedia. Saya juga telah menjalani latihan asas pertolongan cemas dan pengurusan krisis semasa pengajian, termasuk simulasi kebakaran dan latihan evakuasi. Saya yakin bahawa latihan berterusan dan sokongan pasukan akan membantu saya mengekalkan prestasi dalam situasi yang amat mencabar. Baik, sebagai pegawai polis, saudari akan berhadapan dengan pelbagai latar belakang masyarakat. Bagaimanakah saudari memastikan komuniti yang berkesan dan beretika dalam pelaksanaan tugas? Baiklah, saya akan mengamalkan komunikasi yang sopan, jelas dan penuh empati. Saya percaya bahawa mendengar adalah sama penting dengan bercakap. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, saya akan berusaha memahami konteks budaya, bahasa dan emosi mereka. Saya juga sentiasa menjaga imej profesional, mengelakkan prejudis dan mematuhi etika perkhidmatan awam. Saya percaya bahawa komunikasi yang berkesan bukan sahaja menyelesaikan masalah tetapi juga membina kepercayaan jangka panjang antara polis dan masyarakat. Menarik. Apakah sumbangan yang saudari telah berikan kepada pasukan dan masyarakat? Saya telah menjadi ejen perubahan yang aktif dalam membina hubungan positif antara polis dan komuniti. Saya telah terlibat dalam program seperti kempen anti dadah, ceramah keselamatan jalan raya dan aktiviti sukarelawan bersama pelajar sekolah. Saya juga mempunyai minat dalam bidang penyiasatan sosial dan analisis tingkah laku yang saya percaya boleh dimanfaatkan dalam tugas penyiasatan dan pencegahan jenayah. Saya berhasrat untuk terus belajar dan menyumbang kepada pembangunan pasukan yang cekap, beretika dan berorientasikan rakyat. Baiklah, akhir sekali, apakah harapan saudari terhadap kerjaya sebagai pegawai polis dalam jangka masa panjang? Harapan saya adalah untuk menjadi pegawai polis yang berwibawa, amanah dan dihormati oleh masyarakat. Saya ingin menjalankan tugas dengan penuh integriti dan memberi impak positif kepada sistem keselamatan negara. Dalam jangka masa panjang, saya berharap dapat menyertai unit khas seperti bahagian siasatan jenayah atau bahagian pencegahan jenayah komersial di mana saya boleh menggunakan kemahiran analitik dan sosial saya secara lebih mendalam. Saya juga bercita-cita untuk menjadi jurulatih atau mentor kepada pegawai muda agar nilai-nilai murni dan profesionalisme terus diwarisi. Terima kasih saudari Alifah. Jawapan saudari sangat meyakinkan.
dan menunjukkan kesediaan yang tinggi dalam menyertai pasukan polis diraja Malaysia. Terima kasih Puan berdua atas sesi temu ramah yang sangat bermakna ini. Saya amat menghargai peluang yang diberikan dan berharap dapat menyumbang tenaga dan komitmen saya kepada pasukan dan negara. Saya juga bersedia untuk belajar, berkhidmat dan berkembang bersama PDRM, dan saya juga akan lebih berminat jika ingin diwawancara dengan lebih lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih.